Bergerak. Bimbing bergoyang. Yellow. Apa kerja dah pergi buka. Bermani. Podcast ini dibawa oleh EduDev dan juga Level 2 Coffee. Dapatkan kopi Level 2 anda melalui WhatsApp 8133 2914 8133 2914. Dan jika korang perlu bantuan masalah hutang, sila hubungi EduDev di www.edudev.sg. Podcast kami also disokong kuat oleh Gold Aspiration. Yes. Tolak lu. Masuk setengah. Susun rapi-rapi. Boleh buat 4. Boleh buat 4. Aku Is Kemam Street. Aku I McD. Belum. Dah nak masuk ni lagi. Kau tunggu dia betul-betul lagi ni Go. Aku Tupac Shadow. Gila. Kau ni dah macam budak kan aku dah cakap kau dia ada mile. Duduk kat tepi tingkap kan. Aduh ya Allah. Dia tengah duduk kat tepi tingkap, tengok pokok kan. Dia boleh tunggu so benda masuk, tapi dia tu lari. Asyal. Lil mengamuk sial. Sial lah. Okay. Serious matter lah Right. Aku dapat video Ayi send lah. Okay. Rakyat Malaysia 21 orang ke 19 orang ke 17 orang. Rakyat Malaysia telah ditangkap oleh PDRM kerana telah disyaki arrange atau Kuat sangat efek dia. atau plan penculikan seorang warga Palestin di Malaysia. Okay. And this plan of culik orang Palestin ni diarah oleh Mossad. Okay. Mossad bukan Mozart Mozart lain. Mozart yang Beethoven. Beethoven lain je. Mossad lain. Okay. Mossad is kalau Israel. Mosaic lain. Mosaic lain. Mosaic lain. Okay. Mosaic. Kalau batu. Kalau Ceramic. Mozamil members. Members je nak untuk aku lah. Kalau mosquito. Kalau kau the most irritating person pun lain. So Mozart ni is Israel punya spy lah. Yeah. Yes. They were dia punya paid. equivalent to CIA lah. CIA lah. Tapi setahu aku Mozart ni is one of the strongest atau well known spy in the world. Yeah. Everywhere Syal. Even Singapore pun ada Syal. They are very good lah. They are very good. Dulu aku tahu KGB lah. But the sad part is Kau tahu KGB apa tak? KGB apa? Kampung Gelamnya Kampung Gelam Batu. Kampung Gelam Babies. Kampung apa? Kampung Gelam Bros. KGB punya dia spy jugalah. Putin Yeah. semua KGB lah. Is it? Dia orang dulu is a spy lah. Sebab tu lah pada aku it is okay kalau let's say bangsa lain to be part of it. Tapi Kecam orang kau juga yang buat. Sial. Syal. Oh shit. Orang-orang Melayu je. Damn. I cannot accept. Dan surprisingly- Ini confirm lah. Yes. Dah kena tangkap je? Dah kena tangkap je. Confirm. Surprisingly dia apik shit. kau cuba kau cetak berapa? Paid. Dibayar. Probably thousands. Thousands berapa? Zens berapa? Probably like 5,000, 6,000 Tak je. per person. No lah. Berapa je? 2,000 je. Ring. Oh lah. 2,000 At least CIA buang duit. I think they pay more. Tapi macam kau cakap ni, sial lah Mossad. Sengkeh lah. Kat kos lah. Kat kos lah. Kos saja. Inflation, Tapi yang kelakarnya tu orang-orang ni diorang sanggup je. Orang-orang Melayu kita je. So is orang Melayu Malaysia Tapi adakah yang direkrut oleh Yes. Mossad Yes. untuk menculik
orang Not only satu menculik, mungkin informer lah, kira informer or such. that got to do with relation to Palestina, Yes, probably. and they managed to culik satu Atau probably ada agenda yang lain jugalah. and probably also the orang yang satu orang yang dia culik tu probably not the first one lah. Probably, yes. Probably Tapi, dah buat lah. Out of these 11 individual, 11 ke 21 ke tadi cakap? tak, aku dah lupa number, but now 11 lah. Okay. One of these 11 individual, one of them, one of the individual, satu perempuan ni dapat extra lah. Asal? Dia di-train untuk jadi spy tu. Oh. Extra as in? Dia dapat this apa, perks of becoming a So- spy lah. Dia orang train dia lah macam nak jadi spy lah. So diorang ni civilians, and usually civilians they are either informants atau they are not active agents lah basically. Tak, dia orang tolong-tolong lah, tolong-tolong. Yalah, informants lah, but they are not active or operational ready lah. Only one only. So this woman This one is woman. has already been trained Yes. to be an active operational agent. Yeah. Ajay. What the fuck? Orang Melayu Melayu je. Melayu je. That's Then satu couple tolong bawa seludup senjata untuk Kan. this Mossad spy. okay, so this one Mossad spy dah kena tangkap juga, Dah semua dah kena. including that one spy lah. Ada one spy. Ada satu je spy. Satu je. Okay. Wow, how he infiltrated atau macam mana dia masuk Malaysia? Macam you cakap, mana-mana ada apa. Kau pun ya. tak tahu aku spy apa. Ini Aku husnuzon lah bila kau cakap gitu lah. Ini benda kadang-kadang kita berbalik kepada Al-Quran Silakan Tuan panel. Yeah, I want to hear that view lah. I want to hear that side lah. Kalau kita cakap pasal pengikut Dajjal, Okay. even nanti bila Dajjal tu keluar, diceritakan Dajjal tu tak boleh masuk ke tanah suci Okay. Okay, tapi tetap dorang dapat penetrate through this tanah suci. Sebab apa? Ada orang-orang yang dalam tanah suci tu yang jadi pengikut Dajjal. Kau faham tak? Betul. So ini memang dah quite relate to apa yang telah terjadi dekat negeri-negeri macam ini. Kau faham tak? Dia jalan cerita tu atau dia jalan prediction tu dah in full force. Yes, correct. Dari mana-mana pun dia punya Yeah. Dari sudut tu sial lah. Betul lah. kan. Betul Okay. lah. So Perdana Menteri dia, saya Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kerajaan Okay. serius menangani ancaman ini dan sedang meningkatkan Takkan tak serius bro. keupayaan keselamatan negara. Yeah. Alright. Dia So pun soal apa yang jadi pada orang yang dah kidnap tu? Oh, they never say. Tak ada cakap tak ada cerita Tapi yang dia kidnap tu datang dari mana? Palestin. Yalah, macam mana dia masuk Malaysia? Mungkin Maybe yang as dah a pernah tourist. Maybe as a tourist. lah. Okay, faham. Maybe dah duduk kat Malaysia for quite some time. Oh, maybe asylum seeker or something, refugee lah. Maybe lah. Okay, faham. Then yang perempuan tu diberi latihan profesional di luar negara, di Perancis sebelum direkrut oleh Mossad. She's a freelancer lah. Latihan ni memberi mereka kemahiran dalam soal siasat, pengawasan dan teknik perisikan. Yeah. Kalau kau di offer benda ni, kau angkat je. Dari siapa? Ni lah Mossad. Mossad Tak lah Syah. Israel. Tak lah. Dia bayar kau 10,000 satu bulan. KGB. Of course no lah. Because why would Ni kira kerja apa? why would Kerja. I mean, why would I accept people's offer? No lah. Boleh travel lagi. Mungkin The thing is these agents or these Dah tak payah panggil tu tau. Dah tak boleh panggil Tupac Syarul. apa? Panggil Ethan Syarul. Tak boleh. Ethan Hunt. Aku nak Syarul Bond. Boleh juga. What's your name? Born to be wild lah kira. Bond. Syarul Bond. Atau Bondage. Nathan Syarul Yahoo. Oh.
Tak, setahu aku Kau tak nak Kau? Apa? Kau enggak? Dia tak tahu lah. Aku tak boleh cakap Pasal ni habis lah. skill tau Ji. Benda ni skill sial. No, but the thing is Dia bukan cakap okay, dia probably dia, aku can foresee that okay, dia buka this opportunity, okay, come join, siapa nak apply kerja as this punya kerja. So dia ni pun tak tahu, dia pergi apply lepas tu okay, maybe you be your post is kira tukang siasat. Yes. Kau faham tak? They call the term lah. This is what they say. Maybe dia orang Mossad ni menawarkan peluang pekerjaan atau kerjasama jangka panjang dalam bidang keselamatan atau teknologi. That is how espionage recruit people. Espionage apa? Spy lah. Okay. That is how they won't go macam apa yang Is tanya cakap tau. Kalau dia offer kau ambil tak? They don't do that. Dia akan offer kau Dia takkan bilang okay, kita Israel, kita gini, kau misi macam gini. Dia takkan bilang They don't work like that. Dia akan kenal kau dulu, tengok apa yang kau nak dengan apa yang kau kekurangan dan apa yang kau dalam masalah. They will use all these points to entice kau lah. Macam kau cakap lah, dia offer kau benda-benda macam ni lah. Betul. They don't offer you they don't offer you directly kerja dengan aku. They don't do that. Once dia dah tahu macam kau nak beli rumah, habis terus dia cakap aku boleh dapatkan kau rumah Syal. Berapa bilik kau nak? Berapa bilik kau nak, berapa tingkat kau nak, aku boleh dapatkan kau Syal. Tapi kau tengah ambil 2A kan? Kau ambil 2A kan? Aku boleh paskan kau Syal. Aku boleh cakap tu instructor lah Syal. Padahal kau dah habis tipping kau, motor aku dah standby kan kat luar Syal. Probably lah. Probably can be like that lah. Kalau kau rephrase that question to me, kalau pasal tadi kau tanya, kalau dia offer aku ambil tak, aku cakap tak. Tapi kalau dia offer aku benda-benda yang aku nak, macam aku okay, let's say benda kau tak nak lah, kau bawa X-Max kan sekarang kan, tak apa, balik nanti kat kapak tu X-Max kau taruh tepi, aku dah standby kau satu H2 kat bawah. H2 dah nak Pani Galih. Pani Galih satu. Dah habis bayar apa? Itu part tu aku cakap okay, what do you need bro? Dah habis bayar. Rumah settle. Anak kau pergi sekolah settle. That's why when that happens, and then most of the time also kau pun tak sedar yang kau accept. Yalah. Kau pun tak tahu yang kau accept. Mungkin kau macam ingat ini satu pekerjaan ni, kerja. Pasal yang diorang bayar duit tu is only 2,000 je. So they thought it's a work, it's a job. It's a favor or it's a ad hoc job or freelance job or something like that. Maybe. Mungkin diorang tak tahu pun dengan spy. Betul. And the cases in Singapore pun, siapa yang pernah kena terjebak macam corporate espionage letaklah satu orang ni, which happened before this ambassador, he works at the embassy lah, Singapore embassy lah. Tapi pasal dia pergi berkenalan dengan orang Russia, perempuan Russia ni, and then the perempuan Russia is a spy. So they mingle around together, and then she extracted all the information. Right. And then, and dah dapat Russia je. Dah tak, dengan tak sengajanya kau bekerja dengan Russia. And then that guy yang kena, yang kasih secret tu, he's the encryptor. Kira message datang dari the communication is encrypted kan, macam Morse code semua. So he's the guy that decode that. Oh wow. So this spy they know siapa-siapa kerja apa, buat apa. Right. So again, orang-orang Malaysia ni, satunya diorang lemah lah iman. Kan, di offer something nak, habis mungkin diorang tahu, mungkin diorang tak tahu. Tu part kita boleh husnuzon. Maybe diorang tak tahu yang diorang kerja dengan Israel. Yalah. That's why lo. Tapi kesian lah. Tapi kalau macam kau will kau take the job? Yalah, macam kalau aku without knowing, gaji berbaloi aku suka, kerja dia aku suka, dapat kerja kau tak tahu. Maybe dia cakap kerja kau tak, tapi kerja dia kena tahu apa dia buat. Collect information. Dia tak tahu kerja tu untuk apa. Kau faham tak? Kadang-kadang dia kasih kau kerja. Kau pergi kerja is collect information. Information apa? Kau collect information tentang cuaca hari ni, macam mana dia punya cuaca. Lepas tu dia selektkan kau cari information tentang internet, apa yang terjadi ni. Lepas tu dia masukkan lepas tu kau petas semua tak direct semua indirect je. Kau faham tak?
Lepas tu kau cari information tentang Palestin ni. Sekarang tengah hot pasal Palestin ni, kau cari information. Maybe aku akan termakan juga kan. That is very true, boy. And then that is mostly likely what is happening lah. Dah tu maybe kau punya performance A, dah tu dia tarik kau tepi. Aku nak hantar kau pergi negeri, pergi France lah. Yang Popan ni aku rasa dia dah tahu yang dia tengah kerja dengan Israel. Aku nak hantar kau pergi France. Kau pergi train lah kat sana. And most probably also dia dah jatuh cinta ke apa dengan orang Israel ni pun kita tak tahu. Because how can a person like willingly menganiaya orang-orang Islam kau sendiri untuk buat benda kerja-kerja macam ni? Ini apa? There's a word diorang cakap apa betray country. Apa namanya? Macam treason. Treason Treason, yes, confirm lah. This is treason lah. This is treason already lah. Apa dia punya hukuman? Tak tahu lah. Tapi kena exile tak tahu whether yang menculik tu, is it them atau orang lain? Ada orang lain lagi? Is them yang diorang recruit ni. Is them lah. Kan video tu kan diorang kena gari ramai-ramai tu. And then same thing also lah. Maybe yang dia recruit ni orang-orang yang tak ada moral high ground. Habis orang yang Mossad ni pun cakap, aku geram sangat dia ni, kau pergi colik dia, aku nak berbual dengan dia. Tapi dia tak, all the while dia tak tahu dia ni Mossad tau. Maybe dia ingat macam sana kan banyak gangster kan. You know that kind of thing what. Andaian kita lah, tapi kita tak tahu. They can do that kind of backstory or you know, they don't need to tell the truth. This Mossad. But like you say lah, these people are everywhere lah. Everywhere bro. Indirectly kita tak tahu lah. Even in Singapore bro. Confirm ada bro. Confirm. Is even tak salah aku lah, aku baca news, dah pernah kat Singapore Mossad kena tangkap. Kena tangkap because he was spying on something, an establishment, a government establishment lah. Smart diorang. I mean dia proven smart. Ingat kira macam kita tengok cerita James Bond lain bro. Mission Impossible tu kira dah macam action pack lah kira. Tapi the real spying is this. Diorang lagi low profile lah, low kira profile gila babi. Even Israel dengan US berkawan rapat ni macam, they are still spying on each other lah. Each other. Yep. So it's fuck kira. Tapi aku rasa all this diorang dah plan ahead before. Of course. 100 years back, 200 years back. I believe that also. Ni semua dah memang Mossad plan. is already there before, way back. Way back. Which I believe also lah. Correct. Exactly. Jadi guys, korang kecam-kecam, korang cakap pasal benda-benda gini semua kan. Tapi yalah, benda ni berlaku di tanah air, mana-mana semua ada. So just have to be, jangan sedang berwaspada lah kan. Jangan senang dia goda lah. Senang termakan Tapi lah. saya nak cakap ni, kadang bila diorang approach orang, macam kau cakap lah, kadang dia approach orang in need of money, in need of job. Betul. Desperate lah. Macam member, kau pergi jumpa dia ni lah, dia boleh offer kau kerja. Mau kau tak nak pergi? Kau mesti pergi apa, senang-senang kau boleh dapat kerja lah. And they can convince anyone. Even kalau kau tak ada masalah pun, macam aku cakap, letaklah dia ni tiba-tiba, aku kasi kau pandai kali lah, aku boleh dapat free lah. Tapi kau nak kena buat untuk aku something tau. Shit. Okay. Dah tu at the same time, apa dia panggil, macam diorang buat benda-benda gini, kau pun tak sadar yang sial lah, aku buat benda yang salah. That's why kita nak kena kata orang tu jangan kena fikir panjang lah. Kira diorang kasih cara halus punya. Cara halus lah. Macam contoh aku kena sikit hari yang pergi, you go to London, collect this parcel, collect this thing, 2,500. 2,500. Then another, when you come back we will pay you another 2,500. Tu jadi, tu tak spy tak? Tak tahu lah kan. But too good to be true lah. Kau faham tak? Macam kita nak kena fikir sikit lah kadang-kadang, kenapa diorang willing to bayar kita that much? Why? Kau faham tak? And also that time ada keluar satu news ni, kat mana? Australia ke dekat China, somewhere around Asia lah. They managed to jatuhkan cyber crime syndicate yang doing macam apa dia panggil? Apa dia panggil lu? Human trafficking.
But online punya. Human trafficking online. Tak faham. Kira macam semua jalan online, tapi they manage to crack down the big fish lah. No, but how online? How is it online? Macam transaction online lah. Oh, bayaran lah. Bayaran online. Tapi traffic tu tetap in person. Ada orang diculik. Diculik. Wah. Tapi dia orang manage to crack down. Tapi aku China or Australia, either one lah. Australia tak lah. I think China. lah. Pasal aku tengok banyakkan yang buat duduk kat komputer tu semua Chinese lah. Damn. Masih ada lagi human trafficking. Habis dekat England sekarang kan tengah busy. Diorang snatch rampas handphone. Why ya? Untuk handphone? Asal lah? macam kau tengah pakai handphone, nanti orang snatch kau punya handphone. Oh, okay, faham. Oh, why serious like that? Tu ambil kau punya data. Oh shit. What data they want saya? Dalam handphone kau lah, apa-apa data. Okay. Then polis pergi tu, diorang pun dapat crackdown this syndicate. Pergi siap kat rumah, polis buka pintu, polis tu dah standby timbal sekat depan muka dia. Oh salah. Ambil semua handphone yang dia snatch. Yeah. Semua ada. Banyak Syul. Sialah. Macam kau tengah jalan kat tepi, diorang ada kamera kan, CCTV. Dia ni bawa basikal mountain bike lah. Terus snatch. Lagi satu bawa scrambler, terus snatch. Tengah pakai handphone ni, terus snatch. Okay. Oh, it's a syndicate there. It's not just a diorang ingat theft lah. it's not a theft, tapi it's a syndicate. Kata syndicate to get all the information or data semua of the user. Oh, it can be dangerous lah. They can do anything to your data or information. Exactly. Oh fuck sir. I mean, walaupun aku tahu diri aku sendiri ni, aku ni tak penting orang, tak penting dalam society in terms of tak ada benda crucial tau, tak ada benda important. Tetap pun aku tak nak aku punya information leak out aku tak nak aku punya, pasal walaupun kau tak ada benda yang incriminating yang orang boleh pakai against aku, they still can like personal data. They still can extort me money kan? Correct. Fuck. I mean aku tahu diri aku sendiri, aku tak ada, kerja aku tak ada, it's not high security position. Aku tak ada macam incriminating things in my life. Tapi dia boleh blackmail kau. That's the thing. Kalau dia nak blackmail pun, aku tak ada benda yang macam I find it worth it. Kalau dia nak blackmail aku benda secret aku, bilang lah, aku tak kisah. Your last search history is Pornhub. I don't mind lah bro. You want to tell the world but I like bondage lah bro. Categories are not bondage anymore. Oh shit. Okay, how much you want? I will send it to your wife. But again ini sekiranya kalau diorang dapat kau punya gambar ke apa-apa, they can make an AI untuk jadi porn video je. Exactly. Itu yang pada aku macam that part of extortion yang aku worry lah. Tapi okay, what's the worst? They make an AI of you, and then dia kasih kau, aku buat AI kat kau, aku akan show the whole world. I will still find it like tak significantly at the very max pun. Orang akan cakap, Ru, kau buat porn sial. Kau buat porn, kau porn star gini. Tak, tu tak apa. Kalau dia pakai kau punya details, pinjam duit. Itu yang aku worry. I worry that the most actually, because aku nak pakai duit lah, aku nak pakai sen lah. I don't mind the reputation tau. Aku tak kisah. Maybe dia percaya yang tu aku, habis dia tak nak kawan aku dengan aku lagi, fine. Tapi dia punya duit hilang tu. Dia punya duit, aku worry kat orang tu yang kena. And it's not just money what. Maybe he can use my identity to kill a person. Someone might end up dead. Kan? Itu yang aku worry sah. Macam kau call pakai number kau, dan tu call member kau. Kan? Yalah. That's why. Fuck. I mean, kalau dia nak buat, dia nak jadikan aku jadi porn star, okay, fine. Aku accept. Tak ada halus. Aku accept. Tapi tak ada datang hasil. Tak ada duit. Apa je. Kira cerita-cerita kan nak jadi porn star je. Kira dalam senyap muka 3GP biasa. Muka 3GP abang janji abang delete, duit pun tak masuk. Sial habis. Bodoh sial. Okay, itulah. But kira orang-orang ni
fucking brilliant Syal. Brilliant lah, tu. of course. All these fucking Brilliant. mastermind criminal ni semua brilliant gila babi Brilliant, Syal. brilliant. Kau faham tak? Hasil Dia demi hasil. Satu, diorang kalau jalan seorang tak apa je. Boleh recruit orang ni. Kau faham tak? Kan? To do their job, their dirty work. Since we're talking about this, actually kebetulan semalam Kau dah buat, tengah buat. Tak. Okay, aku nak recruit. Tak, pasal aku punya orang, I make an effort to look through my friends list on social media to make sure they are them. Then apparently aku punya abang ipar aku, TikTok account dia lah. Pasal aku tahu dia tak aktif. Tapi sekali aku tengok asal nama dia macam lain sikit tau. Nama dia habis ada 6969. Okay. Kalau Facebook dia dengan Instagram dia tak pakai tu, dia pakai nombor lain. Habis dia punya profile pun tak ada posting. Habis dia repost. Dia punya profile is just a repost of videos. And then dia punya videos, pasal aku kenal abang ipar aku ni, dia punya orang warak tau. Habis Dia famous tak? Famous tak? Tak famous tak? he Why would people pakai dia profile? no, but apparently it's him. It's him. It's Apa not, dia repost? so the videos that he reposted, and even from his profile, dia send aku video, a link lah, which is unrelated. Aku tak tahu dia interested in this particular topic or whatever shit. Terus aku macam suspicious lah. Terus aku screenshot, aku message, ask my wife to message kakak dia, ni abang ipar ke tak? Then he confirm lah, yeah, it's him. And apparently TikTok, kalau kau tak aktif in TikTok, they will do their own shit tau. They will use your profile to do repost on videos. Yalah. Any random videos lah. Any random videos bro. Yalah. Kau faham tak? So itu aku punya worry lah. Macam sial lah. Itu tak apa je. Kena masa kau tak aktif, dia repost video Benda bukan kan? Perempuan titik besar ke apa. Tak macam sial lah. So far apa yang dia repost tak dahsyat lah. Tapi macam tak Can link be like that lah. Can be like that sial. Yalah, macam the fuck, sikit hari sir? lah yang kita paid account tu, yang apa kita bayar untuk boost. So some account pun kita tak tahu. Mana Myanmar ni orang sudah datang. Exactly lah. Macam sial lah. Ya. Dangerous sial ni benda. Yalah. Tapi actually pada aku since the birth of Facebook Facebook ya. Okay. before that kita tak ada worry pasal benda-benda ni. Kau faham maksud aku? Paling catfish lah. Catfish. Paling tu paling worst lah yang kita will worry about lah. Yeah, catfish lah. Yeah, that's the macam- worst. Catfish is happening even before internet lah. Basically. Cafe apa? Macam kau buat gitu. Buat apa? Kau pernah catfish orang? Apa? Oh, tak cafe. Apa impersonate orang lain. Tak. Aku buat. Dia bukan impersonate. Letak Agak-agak. kau nak cari matai lah. Habis kau search sekali kau nampak profile perempuan lawa. Habis kau start message lah. Habis perempuan tu pun message kau. Terus last perempuan tu bukan perempuan tu lelaki. Okay. So that guy, that person is a catfishing lah. Macam kita pay time is like macam Habis apa aku buat ni? Aku nak tahu apa yang aku buat. macam Aku nak tahu apa aku kau buat. chat dengan perempuan ni, tapi kau ingat perempuan ni lawa. Tapi bila tiba masa kau jumpa, Itu pun catfish juga lah. something like that. Okay. Ada satu juga yang masa impersonating orang lain, yang orang kau chat tu is lelaki, jumpa depan-depan Orang lain. Itu dah impersonating lah. Tapi pada aku yang the second one is also a catfish lah. Kau impersonating orang lain, Betul. kau dah sampai, Kimak ingat lawa, kita lawa. Ya. Gitu lah. Okay. So kita punya worries Yalah, that time was that. So when bila Friendster mati, paling rabak pun dulu was tag lah. Tag pun tempat menyundal ber. Paling rabak lah. So bila Friendster ni mati, Facebook pula. Tak? Facebook is the game changer Facebook, Instagram, Tumblr ni semua. Bro dah makin Twitter. Twitter makin worse. The problem is macam in social media, kau orang yang baru-baru lah, they put out everything. Apa yang kau punya personal life kau letak, kau punya pekerjaan kau letak, birthday kau letak. Orang tahu ke? Kadang-kadang nombor telefon pun kau letak. Check in. Kan at first it was like
innocent lah kan. Aku pernah kena It's a tegur way Syah. of Pernah connecting with people lah kan. Pernah kena tegur member aku pasal macam Ayi cakap check-in. Member aku cakap kau check-in pun nak kena bilang orang Aku cakap tak adalah, check-in je. Cakap, no, the niat tu is okay. Pada aku is okay. aku cakap aku pun bukan siapa Syah orang nak pergi ambil tahu aku check-in kat mana. So it's a matter of bila kau post kau punya movement, people, kau tak tahu orang lain tracking you tau. Kena orang nak culik kau Basically. tak pasal-pasal. Ataupun ada orang tak suka kau. Ya. Pergi kat profile kau, okay, nari dia kat sini, selalu dia kat sini. Ya. From what you post, you are every time like this. Scary Scary Syah. So it's a matter of kau nak private pun, private your profile, yeah, can. But again, social media is about, in the earlier days it's about connecting with people. That's the whole purpose of it. Yep. Tapi sekarang it evolve into macam riak satu, making money satu, Ya. Penyakit ain lain. penyakit air lain, crime lain, and then Kau pernah dapat macam DM ke apa yang hi, I'm from blah blah blah, I have apa penyakit gini-gini, can you transfer? Tak pernah. Tak ada. Kau pernah dapat Kau penyakit nonsense atau nak berkawan lah. Sekarang ada baru punya. Diorang ni Mark Zuckerberg baru keluar kan. Cermata Meta. Meta tu ya. Belum keluar dah kena kecam Syal. Asal? Orang dah kecam gila babi. Kecam pasal apa? Oh yang cermin mata boleh ada screen. Ya. Dah tu kau boleh rekod orang. Baik Orang saya tu. tahu. Ya, baik saya. Habis orang cakap engkau kecam orang rekod pakai handphone. Betul tak? Okay. Kau boleh nampak orang rekod pakai handphone. Habis sekarang kau pakai cermata, orang tu pakai cermata. Kau tahu tak orang tu rekod ke tak rekod? Tahu. Betul? Because they don't allow recording without the light. The light must always be on. Kat tepi dia. There's always, kalau tengah recording dia mesti ada red light. Tapi kalau dia tampai skot stick hitam, Dah tahu apa? Dah tahu apa kalau Atau dia- patah, kononnya patah. Atau dia taruh dua-dua. dah tahu. Atau maybe No, but the red light is on the camera lens. So So if you cover the cameraman. kita tak nampak tak nampak video apa, kau tak ada video. Okay, tak apa. Then taruh senario macam orang Dini cakap orang ni sex maniac, apa child predator, Ya. ambil video anak kau. Ya. So, Tapi kadang-kadang lampu tu won't be so obvious I doubt it's going to be no, very for this one they obvious. did. Obvious For Ray-Ban, yes, it's very obvious. Even for Meta punya aku nampak pun is quite obvious. Obvious The ones that you should be worrying about is those yang copy them. Yeah. All these China brands or whatever. gila babi Syah tu benda. Aku boleh can foresee that tak lama lagi orang macam Because this idea has been on Jadi biol je. for the last 10 years or 10 years or so The concept of this dah lama ada. And then I think they already have that technology moving forward. Cuma pasal this kind of thing yang dorang worry. So for me, bila dorang keluarkan ni produk, maybe they have a way to like make sure it doesn't happen. I don't know. it will happen That's the thing. How much you prepare, how much you put safety measures, it will benda still akan jadi. happen. Ya loh. Why they don't want to follow yang macam tu siapa? Tom Cruise berlakon pakai sebelah je, tapi tangan pakai glove. Gitu. Apa sih yang kau Mungkin lah in Minority future Report. buat? Minority Report. In future mungkin. Tapi yang Belum sampai kot dunia teknologi. Mark Zuckerberg punya kima gila babi. So aku tengok dia dah tunjuk the apa sekarang dia panggil apa? Macam tengah try and error lah. Clear gila babi tu je mata. Ya, dia dah I think the first was Apple apa? Apple apa tu? Apple glasses yang pakai benda tu, benda tu. So, Advisor. the advisor. Then I think Mark Zuckerberg make it better. What? No, got another one. Google also came out. Google also ada ya. Yeah. Google dia punya version. Yeah. Habis ada orang post kat TikTok budak ni pakai Google, pakai tu benda Google tu yang besar tu. Tapi tengah Okay lah. Siap lah. Sial. budak tu tengah gitu tau gini. Siap. Kali mak dia tanya, kau tengok apa? Tak ada apa-apa. Dia gini. Ya. Tapi tak ada orang. Depan dia tak ada orang. Dia tengah action gini lah. Oh, just the action lah. Ada action lah. Pasal dia tak Steam pun tak rasa apa-apa sih. Siap. Get what I mean? Ya, fuck sih.
Bodoh tu. This kind of Dangerous. thing shit man. Aku tak tahu lah whether it's a good thing for the society, but confirm there also be a red flag macam benda-benda gini. Yalah, dia sama juga macam handphone. Handphone kalau kegunaan dia bagus, jadi bagus. Kalau kegunaan jahat, jadi jahat. Betul. Because kau tak boleh stop technology advancement. Ya. Faham tak? So it's a matter of morality and how they do macam firewalls all this pencegahan faham tak? Betul. Dan kalau government tak step in to control all this shit, macam vape sama. Like you say lah, walau macam mana kau buat the proper one, there's always a copyright. Yalah. Akan langgar lah. Aku tak akan terkejut nanti Tony Stark punya barang-barang pun akan jadi. Exactly. Boleh keluarkan. Even now people are creating that kind of concept tapi tak se-high tech lah kan. Boleh ambil ini pergi sana, campak sana. Sekarang dah ada apalah, diorang cakap diorang implant something inside kau punya wrist, bayar pakai wrist kau gitu je. Ya. Dah ada benda tu. Tapi I don't think sekarang punya zaman belum lagi people are brave enough to do implants lah. Tu orang yang terlalu ekstrim lah pada aku lah. But in future yes, it can happen. Dia tengok generations. Dia tengok Gen Z ni macam mana perangai orang. Sekarang kita macam talking about nak ada anak lagi kecil lagi, macam 50-50 Pasal by the time diorang besar, dah grow up, kita pun dah tak ada maybe. Kita pun tak tahu what they were gonna face in the future. That's why we don't know whether the technology is good for them or not. We don't know sih. Macam Ai pernah cakap that time pas episod kita nak buka satu group ni untuk jadi crime preventer yang go for macam bully ni semua kan. Dekat US dah buat Syul. Diorang ada satu group ni to do bully, stop bullies. Bukan, child predator. Oh tu banyak. Saya tu dah US, UK semua ada saya. Kena rabak-rabak saya diorang. Rabak. Child predator memang minta kena lah. This pedophile memang minta kena. Diorang bahasa dia tu tengah register nak pergi gym, dia ni tu datang. Kau kat sini buat apa? Kau kat sini buat apa? Kau tengah tunggu siapa? Dia tanya saya depan kamera. Kau tak payah tanya, kau tak payah tengok kamera aku tanya kau jawab je. Okay, kita jangan bawa sini, kita bawa kat luar. Kau tengah tunggu siapa? Kau tunggu Dini kan? Kau tahu tak Dini siapa? Kena nap sial. Muka tak cover sial, tak blur muka pun. Nampak sangat muka sakit budak Because you have to do that. Because kau nak tunggu enforcement, kau nak tunggu polis. Banyak sangat lah. Benda dah jadi baru orang step in. Yalah. Unless orang tu under investigation, kau tak akan tahu dia buat apa saja. Correct. Okay lah guys, so that's the topic for our episode kali ni. Harap benda ni, apa yang kita discuss, ni bukan untuk kita pick on anyone or anybody. Nope. It's just something untuk to take away lah, untuk korang renung-renungkan apa yang korang patut buat lah, atau mengambil satu iktibar atau pelajaran untuk hidup anda. So sebelum kita mengakhiri ni episod, podcast ini sudah disaja oleh EduDebt dan Level 2 Coffee, dan disokong kuat oleh Goal Aspiration. Kita akan jumpa korang minggu hadapan dengan surprise guest. Alright guys, we will see you next week. Bye.